Bila sebut pasal The Big Box, memang pendapat orang terbahagi kepada dua. Ada yang betul-betul percaya kotak ni membawa kesan buruk pada pemilik dia. Ada yang mendakwa lepas memiliki atau berdekatan dengan kotak ini, mereka mula ditimpa pelbagai musibah dan gangguan yang susah nak cerita. Tapi dalam masa yang sama, ramai yang anggap semua cerita ni mitos sahaja, legenda orang ramai, atau sekadar cerita yang dibesar-besarkan di internet dan media. Jadi macam mana sebenarnya sebuah kotak lama ni boleh jadi terkenal sampai ada yang percaya dia bawa satu entiti mistik? Semua ini akan kita kupas lagi dan lagi. Kalau nak faham apa sebenarnya The Big Box, kita kena faham dulu apa maksud The Big. Sebab sebenarnya konsep kotak ni datang daripada satu kepercayaan lama atau tradisi orang Yahudi. Maksudnya, asal-usul dia bukan bermula dengan sebuah kotak, tapi bermula dengan kisah tentang satu roh yang dipercayai wujud dalam cerita dongeng orang Yahudi. Konsep The Big ni dah lama wujud dalam tradisi orang Yahudi. Lepas tu baru dia muncul dalam teks-teks awal Yahudi purba dari kumpulan Kabbalah. Kabbalah ni boleh dikatakan satu aliran pemikiran ataupun school of thoughts orang Yahudi. Kalau ajaran orang Yahudi biasa, dia terlebih fokus pada hukum dan amalan agama. Tapi kumpulan Kabbalah ni pula, dia lebih mempercayai perkara yang bersifat kerohanian dan makna yang lebih mendalam di sebalik ajaran tertentu. Ada yang kata pengamal Kabbalah ni mendakwa ilmu mereka diterima dari divine revelation atau pendedahan terus dari Tuhan. Sebab itu, Kabbalah sering dikaitkan dengan unsur mistik dan simbol yang agak kompleks. Tapi ada juga yang mengatakan perkataan Kabbalah ni ada persamaan dengan perkataan Arab, iaitu qabul, yang bermaksud menerima. Cuma hubungan antara dua perkataan ini masih diperbincangkan. Jadi ia bukan suatu yang dipersetujui oleh semua sarjana. Tapi perkataan The Big pula berasal daripada perkataan Ibrani yang bermaksud melekat ataupun berpaut. Dari maksud perkataan inilah datangnya konsep roh The Big. Ada yang percaya ia roh manusia yang tidak menemui ketenangan selepas mati. Ada yang kata ia masih terikat dengan dunia kerana dosa si pelaku roh yang tersebut. Ada juga yang kata biasanya roh ini dikaitkan dengan seseorang yang mempunyai urusan yang belum selesai ketika hidup ataupun dosa yang belum ditebus. Oleh sebab tu, roh itu dia gagal untuk menemui ketenangan dan terus mencari seseorang untuk dirasuk dan dihantui. Tapi penting untuk kita tahu dan bezakan antara kepercayaan dan fakta yang berkait dengan tradisi rakyat dan mistik orang Yahudi. Ia bukan sesuatu yang kita boleh buktikan secara saintifik dan setiap sumber tu ada perbezaan masing-masing. Lama-kelamaan kisah tentang The Big ni mula jadi popular, terutamanya dalam komuniti orang Yahudi di Eropah Timur. Sekitar abad ke-16, cerita tentang The Big ni semakin banyak muncul dalam tradisi mistik. Dari situ kisah-kisah ni mula direkodkan dalam pelbagai naratif Yahudi Hasidik. Himpunan cerita dan pengalaman banyak terkait dengan urusan kerohanian dan mistik. Disebabkan itu, cerita-cerita ni terus dari generasi ke generasi seterusnya. Nama The Big akhirnya kekal dalam hidup dan budaya orang ramai.
Bila masuk zaman moden pula, konsep D-Big ni tak terlalu terhad kepada komuniti Yahudi. Dia muncul dalam novel, teater, filem seram dan pelbagai media. Sebab tu bila orang dengar perkataan D-Big, kebanyakan orang terus teringat dengan cerita seram D-Big Box. Walaupun asal-usulnya sebenarnya jauh lebih lama daripada semua tu. Kisah D-Big ni dalam kepercayaan tradisi, dia digambarkan dengan sesuatu yang berkait rapat dengan gangguan roh terhadap manusia. Dalam beberapa tradisi, D-Big ni dipercayai memasuki tubuh manusia yang hidup, seolah-olah berpaut dengan individu tertentu dan mengambil alih daripada individu tersebut. Bila keadaan ini berlaku, ada yang kata dia boleh menyebabkan perubahan personaliti yang mendadak. Seseorang yang asalnya normal tiba-tiba tunjuk sikap yang berbeza. Ada yang kata mereka bercakap dan bertindak tidak kebiasaan mereka. Dalam naratif lama, perubahan ini sering dianggap sebagai tanda gangguan roh. Selain itu, kadang-kadang ia dikaitkan dengan penyakit yang sukar dijelaskan. Maksudnya individu yang terkesan dikatakan mengalami keadaan fizikal atau mental yang tidak dapat diterangkan. Oleh sebab tu, dalam cerita-cerita rakyat ni, dia dianggap sebagai sesuatu misteri. Tapi pada masa yang sama, ia dirujuk sebagai D-Big ni mampu mengakibatkan tingkah laku yang ganjil. Contohnya, seseorang mungkin bertindak luar dari kebiasaan atau menunjukkan reaksi yang sukar difahami. Semua ni digambarkan sebagai kesan gangguan roh dari kepercayaan yang lama. Kalau dalam tradisi keagamaan pula, D-Big ni dikatakan boleh diusir melalui ritual tertentu. Proses ni biasanya dia melibatkan bacaan doa, amalan kerohanian dan langkah-langkah yang dilakukan untuk memisahkan roh tersebut dari tubuh individu yang dirasuki. Ritual ni pula bukan dilakukan sembarangan, tapi dikendalikan oleh seorang rabai yang berpengalaman. Dalam cerita lama, rabai yang mempunyai pengetahuan dalam hal spiritual dianggap lebih layak untuk mengendalikan situasi seperti ini kerana ia melibatkan aspek kepercayaan dan teks suci. Dalam proses pengusiran tersebut, doa dengan nama-nama suci sering digunakan dalam sebahagian ritual. Ia dianggap sebagai cara menguatkan proses pemisahan antara roh dengan tubuh orang yang terlibat. Selepas proses ni dilakukan, ada cerita yang menyebut bahawa roh ini akan dibebaskan. Maksudnya, roh yang merasuki orang tadi, dia kembali dalam keadaan asal dia. Semua konsep ni kemudian berkembang dan mula dikaitkan dalam pelbagai penceritaan moden. Termasuklah munculnya istilah D-Big Box yang lebih popular dalam budaya kontemporari dan cerita seram di internet. Sekarang kita bawakan satu hantaran yang pernah muncul di internet, tapi status hantaran ni dah terhapus. Kisah ni dia ceritakan pengalaman seorang warga Amerika Syarikat yang berkongsi satu siri kejadian yang menimpa dia dalam lawatan ketika dia menemui sepupunya di Las Vegas. Untuk pemudah cara, kita namakan pemuda ni dengan nama Tom. Suatu ketika, Tom bercadang untuk melawat sepupu dia, Riley, yang menetap di Las Vegas. Pada awalnya, ia hanyalah satu lawatan keluarga biasa, tanpa menduga bahawa hidup Tom akan berubah sesudah itu. Tom tidak keseorangan dalam perjalanan ni selepas ibu bapanya berhasrat untuk turut serta bersama-sama dalam lawatan tu. Maka perjalanan itu bertukar menjadi rombongan keluarga Tom.
Sampai je keluarga Tom di sana, keluarga Tom dikhabarkan yang Riley, sepupu Tom ni tadi, dia terlibat dengan projek pembinaan animatronik bernama Zoltar, yang turut menjadi sebahagian daripada aktiviti dalam kunjungan keluarga Tom di destinasi tadi. Dalam salah satu hari lawatan keluarga Tom dekat sana, dorang terima satu jemputan untuk memasuki sebuah muzium yang berhantu. Lawatan tu terus menjadi aktiviti utama keluarga Tom pada waktu tu, atas sebab ibu Tom ni dikenali sebagai peminat dengan pengalaman yang berkaitan dengan aktiviti paranormal. Setibanya keluarga Tom dekat muzium tu, dorang mula terokai banyak artifak yang dipamerkan, termasuk objek-objek yang dikatakan mempunyai kisah misteri di sebaliknya. Tapi Tom yang berada dekat situ, dia kekal skeptikal sepanjang perjalanan dan lawatan, sebab dia tak mudah percaya dengan dakwaan-dakwaan dari pembantu pelancong yang bawa keluarga dia terokai muzium tu. So, sepanjang keberadaan Tom dalam muzium tu, dia tidak merasakan sebarang kehadiran tenaga negatif atau perkara yang luar biasa macam digambarkan. Tapi Tom tak tahu yang nasibnya bakal berubah dalam satu kunjungan mereka, yang kemudiannya Tom dan keluarga dibawa masuk ke sebuah bilik yang mempamerkan kotak dibik, yang mana di antara salah satu artifak paling terkenal dalam muzium tu. Kat situ pembantu muzium tadi dia jelaskan sejarah dengan latar belakang kotak tu kepada keluarga Tom sebagai sebahagian daripada penerangan pameran seperti biasa. So, Tom lepas tu dia periksa dengan lebih teliti ukiran kayu halus yang ada pada kotak tu. Dia melihat perincian dan struktur kayu tu kelihatan usang tapi rapi terjaga. Tom juga menyentuh bahagian tapak pameran kayu yang menempatkan kotak tu. Tapi dia cuma menyentuh permukaan luar pameran sahaja. Sesudah tu, lawatan Tom dan keluarganya diteruskan seperti biasa tanpa sebarang kejadian yang berlaku ketika itu. Tapi sepulangnya Tom di hotel, keadaan pada mulanya waktu itu masih kelihatan normal dan biasa. Sampailah tak lama lepas tu, Tom terima satu pesanan SOS dari teman wanita dia. Mesej tu menunjukkan tanda kecemasan. Tom pula periksa GPS dari mesej yang dihantar tu, menunjukkan girlfriend dia dekat rumah bapa dia. So, benda tu menimbulkan kekeliruan untuk Tom. Tom tanpa membuang masa, dia hubungi berulang kali tapi tiada jawapan. Tom juga turut menghubungi ibu bapa teman wanita dia, tapi hanya ibu dia yang sudah bercerai dan menetap di rumah yang lain sahaja dapat dihubungi. Tak lama lepas tu, satu lagi mesej kecemasan dihantar. Lagilah Tom bertambah bimbang dengan situasi tu. Keadaan tu jadi serius sampai Tom hubungi pihak polis, yang mana mula menyiasat kemungkinan berlakunya kes penculikan berdasarkan laporan yang diterima. Polis tu kemudian bertindak memasuki rumah teman wanita Tom untuk buat pemeriksaan dengan situasi yang dilaporkan. Pihak polis pula lepas tu mendapati semua orang dalam rumah tu tengah tidur dan tak ada menunjukkan sebarang tanda situasi kecemasan. Yang lebih mengejutkan, teman wanita Tom pula lepas tu dia nafikan dia yang buat hantaran kedua-dua mesej SOS tadi. Selang beberapa hari dari insiden tu, Tom pula menulis bahawa dia merasakan seolah-olah ketakutan yang paling buruk dalam hidup dia berlaku. Dia kata dia kemudian mengalami mimpi ngeri yang berlarutan selama beberapa minggu lepas kejadian di rumah teman wanita dia. Dalam mimpi itu, Tom melihat
Gambaran seolah-olah teman wanita dia berada dalam keadaan diseksa. Dia juga bermimpi bahawa bapa dia meninggal dunia. Ini yang lagi menambahkan kebimbangan, tekanan emosi yang dialami Tom. Yang lagi peliknya bila tak lama lepas tu, Tom secara tiba-tiba kehilangan kerja dia tanpa sebarang penjelasan yang jelas. Dalam tempoh yang sama, kawan dia pula dikatakan menghadapi depresi sampai tahap yang mana dia merancang untuk meragut nyawa dia sendiri. Semua kejadian yang berlaku ni buat Tom mula persoal sama ada semua ini sekadar kebetulan yang aneh atau sebenarnya sesuatu yang lebih besar. Akhirnya Tom mula mencurigai bahawa semua yang berlaku mungkin mempunyai kaitan dengan lawatan dia di Las Vegas, yang mana dia mungkin terkena badi dari kotak di beg tadi. Terima kasih kerana menonton episod kali ini. Kalau korang tak nak terlepas episod akan datang, pastikan korang tekan butang subscribe dan loceng, sebab lepas ni kita akan bawa sambungan dari episod kali ini yang menerokai tentang latar belakang dari kumpulan Kabbalah dan misteri di sebalik kumpulan ini.